Beda putih-putih bak kemaluan lah ni lain. Yang putih-putih mangat ni kan. Putih-putih. Putih-putih pada bibir itu. Putih-putih itu ada obat Muhammad. Kamu kan? Jakbo. Kahek dah begah kilo begah jakbo mentai ni hong dah. Kak, buh mana nama le? Waktu rado dan ditolakkan akan perempuan timak. Dan ditolakkan akan perempuan dengan 5 aib. Toh 5 aib. Bijunone dengan gila. Dan penyakit sopak. Wabarasi dan penyakit sopak cik. Waratake tersumbat tulang vagina. Wakarane dan tersumbat daging. Wayorado dan ditolakkan akan lelaki dengan 5 aib. Bikhamsati dengan 5 oyobi aib. Katain. Tuh 5. Ya, yang badal sebenarnya. Bijunoni dengan gila. Yang tambah sia. Penyakit sopak, wabarasi dah penyakit sopak cik. Tak kode dah tambah mana paran. Dah. Anak-anak. Anak-anak tikum handung ke? Hah? Balik sama makhluk. Wajabi dan jab. Ya, jab. Putuh zakat. Hana putuh boh. Jab boh. Makna ji jab boh. Jab boh. Kahek dah begah kilo begah jab boh mentai ni hong dah. Jab boh, putuh boh. Waunate lemah syahwat. Lemah syahwat hai bedoh boh. Boh gate kamu hai bedoh. Iban kawin boh gate. Kamu ke? Kawin beku boh. Ukuran berje gantung idima. Ya, kamu ke? Menyoboh kita kemam kawin. Boh baca kau tak gantung timah i enggak buat lagi ocot. Kamu Muhammad Husin. Hasin, waktu radu sin. Ani indong nyo masuk perempuannya isteri. Menyo indong berarti kalau tak mengkawin dah yo, kalau tak menikah. Nyan je tak tulak, makna je tak pasah. Je tak ya awak ma juga dia. Awak ma juga dia kau mangah tak beri mangga. Ke ku kerja orang malam ku blok ka. Ada kau tak anje apa lemo ni. Kamu ka. Hek ku dia apa orang malam tak ku kau ada ku kilo ka hanya ku kilo. Hana kau kilo. Ya, kamu tin. Na 5 boh sebab, na 5 boh aib, bak urut indong, jet tak pasah ni. Ya, kamu ka, menyona nyo bak ni indong. Pegah wajib ka, kaji awak juga. Kamu ka, kau mengahak oleh pabe peng ka. Ke ho sudah boh lagi ho. Ho sudah boh ke lagi, sudah labah kan mana mungkin. Kamu ho. Pertama inang pungo. Liam kai inang pungo mak ya. Bab ni mo tha. Kepi inang pungo mak dia hamil tu kai wet. Malang kan dia wong ngap tu. Kau mang hak tak ni mang ni. O ju dia mak, o ju dia. Ju pasal nikah kampung. Menyo liam kai inang pungo. Kai o ju dia. Awak mak ju dia. Kau mang hak uleh primang. Kamu? Ka. Yang sebab pertama munyo pungo inang
Nya je pasal nikah ju. Tula ya juk pura ama ju dia mah. Awak mu. Kau mangan hau tak boleh mang ji. Penyakit tupak nya cukup bahaya penyakit tupak dengung. Penyakit tupaknya putih-putih kena. Jangan tung wah. Putih-putih badan putih-putih tu. Nya bahaya penyakit dah. Nya penyakit menular. Apa kah? Penyakit menular kangrum. Penyakit menular. Penyakitnya nyai bawah tubuh putih-putih bawah tubuh akhirnya mati. Ya penyakit tupak. Hana ubat penyakit dah. Ada kat mana laut dah hana ubat. Memang penyakit hana kena hana ubat dah. Penyakit tak ni ke orang Aceh. Nyo orang Aceh raya enggak. Nya awaknya kedih halu naga kedih yati. Ya penyakit-penyakit nah tu kalau tsunami kedih halu naga tahu kampung kero jo nya pitah juga. Ya boh nya penyakit tak ni ke. Nya menyo ni inong kenong penyakit nan. Ya awak mak juga berah bek menular pada orang tu. Kamu hotin. Beda putih-putih bak kemaluan lah. Ni lain. Yang putih-putih mangat ni kan. Putih-putih. Putih-putih pada bibir itu. Putih-putih itu ada obat Muhammad. Kamu kan? Putih-putih tago-tago vagina nya ada obat. Ben tu putih-putih apa ya awak mak sih lanjut. Kupu vagina. Vagina apa tu ada makhluk. Alah untuk vagina kau untuk pelemak boh ni kan. Aku. Jadi putih-putih sampai hanya awak mak. Nya ubat. Kamu kan kadang tengok waktu tahu hubungan ngaji ke pengin kalonnya. Kalau harus nunggu. Tapi pengin kalon cik keluar. Nak agam keluar tengok. Tak kalau ada putih-putih sampai kan. Nya putih-putihnya kau topak. Baik ada bekas topak ada. Nya hanya pasal nikah. Nya nak ubat. Daun sirih ubat ji. Daun sirih apa? Orang anuk adiko. Kak kau hal takat daun pemenok tau. Canggu itu pak pendekar tu. Kamu kan? Hijau nak pakai juga. Dah. Yang kedua tersumbat daging, tersumbat tulang. Dia dah mengkahwin, waktu dah cilok abah lakam kemat. Anak otak dah mong. Tulang. Waktu dah buka macam kat tulangnya tu. Dihalang oleh tulang. Jadi otak hitam mong tiba air buta. Nak tulang. Dia tak berdoa je kena pertama tiba air buta kenan. Bandar daripada mong kau dihalang oleh tulang. Itu pintu oleh tulang. Apa makna mengkahwin lagi kan? Dah kepeng nama, dah kepeng nama. Ya awak ma juga ni. Ibai nong dah hanya dah watak. Tersumbat dulu. Yang lagi apa vagina? Yang vagina. Cuma air utah kau nyo. Tak mata cilok. Mata cilok kerana tulung kat tengah. Kota hitam mong. Kamu ho. Dia menyo lagi kan. Je pasah nikah. Kamu kan? Tapi tujuan dia berkahwin, kena nyo, kena pertama boh kenan. Waktu dah pertama kamu tengok dulu. Nyanjuk pasal ni. Kamu. Ya, sebab je pasal nikah ni no. Kedua tersumbat daging. Daging lempet lagi oh. Ni kau bagaimana? Lempet lagi oh hana dah. Kibanda celok ke deh? Kibanda mani ke dia? Lempet. Punya hisap boleh-boleh saja je. Tapi punya pertama kita kena pertama. Kamu kan katain. Nya punya merompok ahli nam ke merompok ni nang. Inang malam pertama pada kena ka. Ni malam pertama. Tersumbat daging. Boh dia kan lagi yo. Ni kan. Bandar dah silap kan tersumbat daging. Anak kata nama. Nya bati je pasal ni. Kampung. Nya limau boh sebab tamah tu tu. Nya dah tamah. Melalui ke waktu dia tak kahwin, kau dia nikah. Waktu tahu rumah, waktu tahu malam pertama, tak tepu tu bahawa haji mengidap penyakit HIV. Penyakit HIV makhluk, penyakit HIV orang yang kena penyakit HIV per bulan mati. Hana tahu mana penyakit dan aku, per bulan wabah kira. Je kau kubur tu. Yang kena HIV yang pun diserang le daya tahan tubuh. Kemudian lemah-lemah tu, nyah napa mau balik peton,
Wak bagi ru ngah. Hane audit awak kena happy. Mandu wak bagi. Adi hotel ada pui nang kena happy. Nya je ya pulang je boleh. Je pasah haju. Kadangnya penyakit yang je tak pasah nikah. Kampung. Yang je tulak anik nong. Kiban dah tulak maksud tulak isteri, je pasah. Kampung. Kamu tin. Tengok dijual kahwin teng kena pelemak abah tin. Kamu tin. Tapak menyuahkan lemak abah ku nya ibadat kosong. Menyuah hana tahun pelemak abah nya ibadat utak lagi tahun. Gua tahu utak. Kudih tago tigo utak, langgok wago, kudih rampagu tigo. Gua tahu utak. Jadi handenang utak. Maka ji mengkawin disunatkan dalam agama. Kerana kalau mengkawin, pintu maksud akan ditutup dua perle. Sumber maksudnya inang niku. Maka inang ngajar jin. Sumber maksud berkena nafsu. Maka indatu setan adalah anik inang. Hati-hati anik inang barat. Anik inang sumber berkena ngajar jin ji. Mungkin syaitan tak ganggu dia haid tu. Mungkin. Tapi menyai ganggu dia cewek. Baca-baca iplah ten. Baca-baca iplah. Kau dia ten. Kan dia ada kata ubah ju. Nya komboh punguh haid dom. Menyoboh normal ku begitu baik buka dah dia baca langsung lagi ten. Itu mutuh dulu. Ten. Ngau pengen mulho ju. Maka ji bahaya ni nang bahaya wakah dengan hajak bet terpengaruh terang ni nang. Nyak pat mo yo ni nang yo de. Sekian kali. Bet mengong-mengong ni nang, bet toto ni nang. Tandanya tukang perusak masa depan dia. Beda punya kamalim, kacarong. Hanya silahkan. Munyo tengah hajak mengong ni nang nya rutak. Hanya ka boleh. Kamu apa? Agi-agi pendekar jamur. Ya pat mo yo kah yo de. Benda-benda nan yo. Ada kamu apa? Ingin selamat, jauhkan perempuan. Nya ka putu ni naon ten, han selamat kah ten. Kata tak botu ten, nya agam. Ana agam je dipasah nikah le inong dengan sebab limong boh aib cit. Toh, pungo. Lako pungo. Nya ni nong je pasah nikah menyo lako pungo. Berarti berdua je mengkawin orang lain. Kamu ke mana kau pungo ni? Hotel laki bang ni watak lun. Bang ni watak lun. Mi dipu dah ji pungo. Kamu kan? Nyokon tak imak-mak lagi gaya budak culok juga doh. Lako pungo. Ya, punya lako pungo berarti inang je di pasar ni. Hanya giliran inang, giliran isteri pasar nikah suami. Munyo lako pu. Yang kedua pula tupak. Penyakit tupak. Penyakit tupak nengko je pasal nikah. Tambah tu penyakit dah. Penyakit putuh-putuh lagi nyo. Penyakit darah mameh. Penyakit darah mameh yang batah apa? Penyakit darah mamehnya nyo putuh-putuh ju yang kenong apa? Yang kapara. Yang kapara penyakit darah mameh hana ubat dia nengko. Hana ubat dia. Ji ho-ho ju aki ya. Penyakit buduk ke dah? Darah mameh jamu penyakit buduk Yang kau kena penyakit batal apa? Tina anak aki duruh mendu mah. Hana ubat lah. Sampai mati. Ya, kamu ani nang nanti dengan siap berarti barat jazamia penyakit buduk dah kena tabah dia. Penyakit hot aki betul-betul tubuh. Kamu apa? Adanya berarti jap. Hana apa kimam kawin? Hotel nikah mana pertama ke bayi laki isteri kena hubungan suami isteri ke kenapa? Bukan luar kenapa? Jadi anik nang kata ke oleh, apa? Hotel kena celok alamat kenapa? Nyau roji perah di wayah di pasal nikah. Kibang kau kenapa? Anik nang mengkawin pelebo? Kamu tin? Besok dah tahu hatin.
Dengar tu biasa tu. Sok olia kah pakai beci bos tu ya, kamu kan. Hom tak kau minta tu, kamu kan. Ya. Bohana nyan je pasal nikah le, je di pasal nikah le isteri nunggu. Kamu kan. Alih unah nyo berarti nyo mati sawat. Lemah sawat. Kahek kocok enggak boh hai bedo. Nya mati inong je di pasal nikah kedai. Sebab tujuan kawin boh. Kamu kan. Mau boh ada bedo mati. Kahek mau bak mati boh. Lagi untuk boh kamu kan. Jadi hek kocok aja hek dia bedo lagi. Lagi. Mau menyoboh hai bedo niku ibatul aja hek dia damong kecuali bantuan ni jaro nyampi hana lemak. Hap teh sida yang badoto dah. Badoto inang dah. Lemak aja bak kaya kan. Baik bedo ha nah. Dia bedo damong nama. Mompok 2 sakin ni kan. Bertemu 2 sakin hatin. Sakin danyo dengan sakin ji. Moho bertemu 2 sakin. Ya, ketika bertemu wasakin maka boleh dibariskan miyuk kan bertemu wasakin ke. Lagi idram je niku. Cara idram ke ban? Kan sakin huruf yang pun deh. Untuk pertama dalam huruf kedua kan. Yang jam kawin ke. Kau boleh. Oh. Kamu tin. Nak pada tin. Nah, nyu tu kalau ku i'rab no. Tu dah. Kaki mana kayak kau hak boleh? Hijau. Kau hijau kau kupeh aku berjek kali no. Baru tenang. Boleh kesenang. Pernah ten? Nombor tu kah? Kak kau tu ada jakong mumpum. Nya kata-kata tulisan nombor cara tu kah? Ida ikut ke pasal tu kah? Turadu pun mana ditolakkan perempuan. Dia pasal nikah. Menyona 5 buah haib, baru inong je pasal ni. Ya. Binance kebalikan bawang agam. Ani inong je cik di pasal nikah kedai anak agam, menyona 5 buah haibnya bak kedai. Tamah sabah tu kena penyakit HIV. Ya yang kena penyakit HIV je pasal ni. Ya. Kadang penyakit HIV menolak aku. Betul diponis dah doktor mati je. Penyakit HIV bahaya tak? Kena penyakit HIV-nya rak tunti. Rak gunting rak tilat nah. Minyak kena nya bahaya tak makasi nyokoh bek darah kota nunggu. Bandar Aceh ne yang kena nunggu. Birun cukup le birun. Birun watai pareta le wartawan cukup le mompok wak kena HIV ya. Cukup bahaya penyakit HIV ya nunggu. Penyakit hubungannya 3 Medina. 3 celok-celokan 2 nikah. Bahaya penyakit lah. Mati aku kekebalan tubuh mati. Hanali habis kekebalan tubuh. Maka dia lemah tapi. Bili ubat untuk anti kekebalan lah. Betul mati. Bagaimana kau nak tin? Tin, benar tin? Tak tak go. Kamu pun mana? Cái chứ